Hai, assalamualaikum, bersama lagi aku Til Gamer, dan hari ini aku akan bermain game Feed Dinosaur. Iaitu kita kena memberi makanan terhadap dinosaur lah, geng. Kalau korang nak tengok aku, apa orang kata, berjaya ke tidak memiliki dinosaur dan aku nak menjaga dinosaur. Kalau korang nak tengok, korang kena stay tune. Mari kita mula video pada hari ini. Mari feed the dino, Sekarang ni aku dah ada, aku dah ada makanan dinosaur chicken 26 SP, iaitu aku dah main dah tadi. So kita kumpul kejap. So kita kena bagi makan. Kita kena bagi makan. Let's go. Lepas tu kita ambil apa ni? Kita level 1. Sekarang level 1 harga dia murah-murah lah. Tahar. Boleh lagi. So yang ni apa ni? Kita kena grade dia ni. Sekejap lihat tau. Kita kena dia bagi apa orang kata, bagi besar, geng. Kita kena bagi besar dulu, bagi dinosaur kita cukup, orang kata kan. Cukup untuk sarapan dia lah. Ambil. Kenapa tiba-tiba jadi sosis, bah? Tadi dah cukup besar tadi ayam tu. Kita try bagi makan. What the hell? Makan sosis boleh jadi besar macam ni? Kita layankan saja. Level 2 pun nak mencapai dah ni. Sekarang ni kita dah ada 13,000. Kita dah boleh upgrade. Upgrade lagi. Upgrade. Kita kumpul, kita simpan kejap. Wow. Apa jadi ni? Ni sausage. Malan. Sosis aku rasa macam tak bergerak tu. Sekejap, kita tambah sikit. Nak mana? Sekarang. Dia gerak sikit je, mak. Yang ni dia maksimum. So sekarang ni aku kena bagi makan juga walaupun yang terjadi. Feed dinosaur. What the hell? Kejap. Sementara nak tunggu tu kan, kita keluar sekejap daripada sini. Kita boleh buat apa dengan benda ni? Tapi yang tu tak sure lah. Kejap, dekat sini ada. Kita try tengok dekat depan sini. Wow, apa hal? Gila dia pun ni. Kejap. Ni dinosaur siapa ni, bai? Awak besar sangat. Aku punya kecil gini tak. Hello. Tak apa, mungkin dia perlu Halloween. Kejap, dekat sini. Ni kita kena buka ni. Dengan harga ni. Yang ni benda ni 750. So So nanti aku akan kumpulkan. Nanti aku akan kumpulkan. Nampak je dekat laluan kita terkutik. Sini satu lagi. Ni apa ni? Press. Yang ni kena pakai jumps. So tak apa, kita teruskan. Apa orang kata, teruskan dan terus dan lagi. What the hell? Dia jadi telur balik, tapi yang ni lagi besar. Tak apa, kita fix saja. Kita tambah sikit. Sosis kita bagi je. Dia macam makan benda Allah ni. Tapi yang ni, dia dah jadi dinosaur yang sangat berbeza daripada tadi. Dia macam apa? Dia ada kepak. Aku tak minat sangat lah dinosaur ni. Dulu minat tapi sekarang ni aku tak tahu. Ni dinosaur apa? Boleh naik kau? Tak boleh. Kalau kita nak grow automatically, so kita kena ada 35k. Aku tak tahu lah aku boleh ke ni, tapi aku nak grind sekejap.
Korang nak tengok sampai habis aku berjaya ke tidak dan membangkitkan aku punya bisnes dinosaur sebegini akan menjadi sebegini. Nanti apa orang kata, nanti aku update lagi. Bye geng. Okey geng, sekarang ni aku punya dinosaur dah level 14. Dan sekarang ni dia dah tak heran dah makan apa orang kata sausage. Ya, dia dah memang tak heran dah makan sausage. Sekarang ni dia dah makan, dia mula makan sekejap Dia mula makan sekejap tengok sabar habis, tengok sabar habis. Tengok ni, tengok Dia mula makan, ya. Dia mula makan hamburger. Kalau kita bagi makan dia hamburger, kejap kita buat perbezaan dekat sini, jap. Oh. Dah kita ambil. Okey, dekat sini ada sausage. Korang tengok ni SP dia. Dia tak bergerak dah. So kalau kita makan ni, dia auto. Tengok. So kita bagi makan lagi. Dan level 15. Dan dia kecil balik. Penat-penat aku masak amat ni. Dia jadi kecil balik. Oh, kita makan lagi. Kita makan ke dia makan, bye? Tak apa, relax lah. Okey, kalau korang tengok dekat belakang ni ada nuklear yang berharga 10 bilion dan printer kita ada 3.5 bilion. Awak aku rasa makin naik Bukan tadi lain ke? Naikkan lagi level sampai max. Confirm. Aku nak lain daripada hamburger. Takut dia mau besar cepat sangat kan. Oh, yang ni pun kita naikkan lagi ke 1M. Bila ke 1M. No, let's go. Sekarang ni aku nak tengok dulu sekejap. Kita ambil dulu makanan ni. Oh, 5.37. Dah kita ambil ni sekejap. Bagi makan. Tak kenyang-kenyang boy dinosaur kali ni. Oh. Okey, dia memang tak kenyang-kenyang dia. Baik, aku akan grind sampai dia kenyang. Korang stay tune. Kalau kita nak tunggu kat situ memang makan lama, memang makan berjam. So, apa kata kita furnace dulu, grow automatically. Mantap bro. Sekarang ni aku kena grind. Dia max level 82. Max, okey. Max level dia boleh tahan. Kejap, relax dulu. Aku nak apa benda sial ni? Tak tahu. Dah. Oh. Ambil dulu. Kita bagi makan. Okey, sekarang ni mereka dah siap. Okey. Sekarang ni sekali naik dia berapa? Sekejap dekat sini. Kat sini. Korang tengok dekat sini. Oh, 188. So sekarang ni aku dah cukup duit ni. 188 188 kita grind. Okey. Weh, makin menaik, bye. Tu aku cakap kan, makin menaik. Oh, lihat tu. Benda ni. Oh, lihat tu. Okey, sekarang kita makin. Okey. Besar, bye. Ni besar-besar nak pergi mana, bye? Selepas hamburger, kita dapat skewer iaitu sate ikan. Sate ikan aku membantai. Okay, kita bagi makan sekejap. Okey, dia laju juga berbanding hamburger. So, kat sini ada lagi 3. Oh, kita bagi lagi 1. Oh, okey. Bagi makanan ni. Okey, aku tak faham konsep dia kenapa. Awak tiba. Weh, serius lah dong. Dia makin. Jap. Okey. So, aku nak dapatkan semua ni. 3.5 bilion, 10 bilion. So, kalau aku dah dapat bilion, aku akan update kepada korang lagi. Let's go, gang.
Okey geng, sekarang ni aku dah berjaya mengumpulkan 5.8 bilion. So sekarang ni aku boleh beli printer dengan harga 3.5 bilion. Agak keras, tapi untuk dinosaur aku semuanya boleh. Okey, sekarang kita dah ada printer. Yes. Dekat sini kita boleh, oh max level 28. Wow, cepatnya membesar. Okey, yang ni sekejap je nanti. So sekarang kita tengok dulu dekat sini. Sekarang ni tadi dalam masa yang singkat aku berjaya mengumpul ke 70 benda Allah ni lah geng. Ni benda Allah ni. Okay, so aku tak tahulah kalau kita boleh mengumpulkan lebih banyak daripada itu. Sekarang ni wow. Sekarang ni aku nak try mengumpul daripada ini. So sementara nak menunggu aku punya grow tu, baik aku mengumpul benda ni sekejap lah geng. Okay geng, oh shit man, let's go lah doh. Aku tak nak bagi tahu banyak. Sekarang ni kan aku ada dapat daripada seseorang yang membagi aku auto kaya tu. Sekejap. Oh, auto kaya confirm. Ni roll part dengan harga 233.7 trilion. So kita simpan sekejap. So aku tak nak guna lagi sebab benda tu yang paling mahal aku tengok dekat sini. So aku rasa dia tu memang sultan betul dekat sini. Tu aku tak. Okay, kita dah dapat benda baru ya, iaitu fish. Oh my god, let's go. Okay, kita try. Oh, bagi makan. Oh, kenyang seminggu confirm. Makan. Okay. Makan lagi. Okay. Cepat membesar. Dan cepat membesar. Aku tak nak guna lagi yang ni sebab benda ni mahal. Kok lah kan. Dia ada trilion kat sini kan. Kita mau makan dia ni. Dia kaya gila ni. Lihat tu. Aku macam nak try lah. Okay. Kiraan 3. Aku buat taruh lah. Okay, siap. Gila kayu tu. Okey, sekarang ni kita dah ada 2.8 Q. Oh my gosh. Oh, kita boleh beli ni.